Hai Kak. Hai. Kat sini apa je yang special pasal nasi lemak? Yang special je kita orang punya ayam rempah. Ayam rempah? Apa Nasi benda? lemak beras basmati dengan ayam rempah. Boleh lah Kak? Satu? Boleh? Nak satu? Satu. Okey, kejap Ni apa Kak? Ini nasi beras basmati lah. Oh, nasi beras basmati Ya. Oh, biasanya saya tengok beras biasa je. Taklah, tak jadilah beras basmati kalau kita guna beras biasa tu tak? Oh, ya. Oh, ni Kak panjang-panjang beras ni Kak. Panjang-panjang kita. Okey, kita bagi awak ayam rempah Ayam rempah. Oh, ni Okey. ayam rempah dia. Ya. Oh. Ayam dia kita tak guna ayam lain-lain tau. Kita guna ayam kuarter je. Ni Nak banyak sikit Kak, kriuk-kriuk dia Kak. Kriuk-kriuk. Daun nak daun? Boleh lah Kak. Kita letak dia punya kondimen-kondimen dulu, okey? Kondimen. Oh, Ya. dia timun Kak Timun. Weh. Yang specialnya awak boleh pilih. Nak telur rebus ke nak telur mata? Oh, boleh pilih Boleh? telur mata lah Kak, boleh Kak? Telur mata? Okey, boleh. Oh, itu memang sekali dah satu set Kak? Saya tertekan lah Oh, telur okey. kuning awak. Tak apa, tak apa. Biasalah nasi lemak kan. Okey. Tak lengkap lah kalau tak ada kacang, tak ada timun. Sambal. Oh, sambal. Pedas kat sambal ni Kak? Tak, pedas-pedas manja je. Oh, betul Kak Betul. Saya tak- Lagi satu ada keropok. Oh, keropok? Saya nak ambil. Tak payah Kak, tak payah keropok. Tak nak keropok? Tak apa. Alah, Okey. nanti tak sedap lah nak makan-makan tak ada keropok. Saya nak try ayam rempah ni je Kak. Okey, boleh. Ni berapa ni Kak semua ni? Ni semua RM15. RM15 je Okay Kak, saya makan dulu Okey, makan-makan kenyang-kenyang, okey? Okey.